Bang, saya planning nak bawa family ke Cameron Highland. Tapi saya ada anak-anak. So, boleh tak carikan satu homestay yang cantik dan mesra kanak-kanak? Ada tu. Ni dia bilik yang bertemakan Kids Playroom. Konsep dia macam studio. Kidscape Retreats ni dia ada 3 unit je. Heaven 1, Heaven 2, Heaven 3. Heaven 1 ni dia ada 3 queen bed, 1 tent, boleh muat hingga 8 orang. Lengkap dengan TV, mini freezer, dryer, kettle. Toilet pun besar dan cantik. Siap ada lagi water heater. Naik tangga ke atas ni ada bilik lagi. Siap lengkap dengan kipas, tempat anak main masak-masak. Ada slide kat situ. Kalau jenguk tingkap ni, siap nampak Cameron Centrum. Heaven 2 ni pula ada 1 king, ada 1 queen bed, boleh muat hingga 4 orang. Memang susah untuk korang yang ada family kecil. Setiap unit ada toilet besar macam ni. Bilik ni tak ada TV tapi ada projector. Setiap bilik ada slide, ada session untuk anak main masak-masak. Heaven 3 ni pula ada 1 super king, ada 1 queen, ada 1 single, ada 1 tent, boleh muat hingga 7 orang. Korang tengok ni, besar kan? Comel je. Memang seronok anak korang dapat bilik macam ni. Dekat luar ni ada iron, ada mesin kowe dan ada mesin basuh, tapi korang kena bagi tahu dulu sebelum guna. Kalau korang nak turun ataupun korang nak naik, diorang ada kemudahan tangga ataupun lift. Parking untuk guest pun diorang provide. Sebelah Midway ni ada tangga. Nampak ni, Kid Ocean. Korang nak check in, naik ke level 1. Ni dia konti check in, so korang boleh datang try.